Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita bertemu lagi. Tengah hari ini, Happy Labor Day guys. Ni saya baru balik daripada kubur tadi. Saya pergi ziarah kubur ayah saya dengan adik saya, anak buah saya semualah. Kita orang pergi tadi. Awal tadi kita orang pergi dalam pukul berapa? Sampai sana dalam pukul 10 lebih ya. So lepas tu kita balik. Kita singgahlah kat sini makan. Ni baru sampai rumah guys. Saya terpaksa buat voice note ni apa kita panggil ni, pakai voice over, disebabkan tadi masa saya record yang ni suara dekat kedai terlalu bising, bunyi kipas apa semua, dia punya sound memang pecah macam tu. Boleh dengar perbualan, cumanya background dia terlalu kuat sebab tadi saya tak ada pakai mic apa semua. So now saya tengah makan ni memang tak boleh nak ni ya. Walaupun dia punya environment suara kat sana tu okey, cumanya background dia agak kuat. Mungkin bunyi-bunyi kipas tu pun dia jadi macam terluka bunyi dia, sakit telinga dengar. So saya balik rumah, saya terpaksa buat voice over lah, right? Ni saya makan dengan anak buah saya semualah. Saya dengan anak buah saya. Menu lauk tadi pun tak banyak guys, tinggal sikit-sikit je. Yang saya ambil tadi pun sayur keladi, umbut dia dengan tu keladi ya. Tapi saya tak ambil lah dia punya buah tu, saya ambil dia punya umbut keladi tu. Lepas tu kari daging, and then sotong sedikit. Itu je tadi. Lepas tu lauk yang lain tadi ada gulai ikan apa semua. Anak buah saya nak cari ayam, tak ada. Ayam goreng semua tak ada tadi. Actually kalau ikutkan kita nak makan dekat kedai lain, tapi dah kita singgah kat sini, tak apalah kita makan je lah kan. Alang-alang dah kalau nak pergi cari kedai lain lagi, kita alas perut lah dulu untuk sementara waktu makannya ni. Okay guys, saksikan video saya. Saya pun tak tahu nak cakap apa dah. Masa saya makan ni pun saya tak banyak bercakap sebab kita tengah makan kan. Normal lah kita makan. Tak mungkin lah kita nak bercakap sambil makan. So video ni dalam 10 minit. So macam ni lah. Saya paling last makan ni. Saya paling lambat. Diorang dah siap makan dah. Sebab saya lah ambil makan pun belakang diorang tadi. So saya pergi ambil sup. Dia ada bagi sup free tau. So ambil sup, lepas tu saya makan. Anak buah saya duduk-duduk je terus makan. Saya baru nak makan setengah, baru nak buat permulaan makan, dia pergi cuci tangan dah. Hari ini semua orang bercuti, budak sekolah cuti, yang bekerja semua pun bercuti. So kita singgah lah tadi spend time pergi kat kubur. Berapa bulan dah tak pergi ni. So pergilah tadi. Cuma adik saya seorang dia tak ikut tadi, yang perempuan tu yang paling bongsu, sebab dia pun baru melahirkan baby. Anak dia baru masuk 2 bulan, so dia tak ikut lah. Kita orang je lah pergi tadi. Yang masa kita orang pergi sana tadi kan,
ada satu kereta aja. Masa kita sampai sana, satu kereta aja ziarah kubur. Dan kita orang yang ada satu kereta lagi kat sana, tapi dia orang tu memang kerja kat sana lah. Saya tengok tadi macam suami isteri lah. Dia orang ada macam apa nama ni? Dia orang macam rehat lah tadi tu. Dia orang masak kat sana apa semua lah. Alhamdulillah masa kita pergi tadi, hari sampai sekarang pun cuaca okey. Dia tak panas sangat macam hari-hari sebelum ni. Hari ni dia agak mendung, dan masa kita kat sana tadi pun dia ada turun hujan sedikit. Lepas tu dia stop lagi, tak lama, tak sampai 2 minit pun. Kemudian dia mendung. Kita pergi kat sana tadi, maybe dalam setengah jam macam tu jugalah kita berdiri kat sana bersih semua kan. Apa nama ni? Cuci-cuci lah, siram apa semua. So kita balik lah tadi. Tak ada orang tadi. Tapi on the way kita nak pergi ke kubur tadi. Dekat kubur tempat yang lain, dia orang baru hantar orang. So ramailah orang parking kat tepi jalan before kita sampai ke tempat kubur ayah saya. Kubur apa nama ni? Maybe Methodist kali ataupun Katolik ke. Sebab untuk mendiang ayah saya, dia dekat BEM. Saya pergi kat sana lah ziarah kubur ayah saya. Lama dah tak pergi kan. Anak buah saya tadi pun masa kita on the way balik, dia kata rindu lah dengan atuk. Dia kata macam tu. Lupa baby cakap I love you, dia kata. Anak buah saya cakap macam tu. Tak apalah, lain kali baby cakap, dia kata. Sebab dia orang dulu rapat dengan atuk-atuk dia. Kalau dia datang dari kampung tu, dia orang suka main-main macam tu. Macam tu lah dia. Saya pun terkesan juga tadi, kan sedih juga sekejap. Setahun lebih dah ayah saya meninggal. Bulan 9 2024. Lepas tu bulan 2025 bulan 9, dah setahun berapa, ada 5 6 10 11 12 1 2 3 4 5 1 tahun 8 bulan dah ayah saya dah tak ada. Kalau mendiang mak saya masa saya habis sekolah, dalam umur berapa 22 atau 23 macam tu, mak saya dah meninggal. Mak saya meninggal awal. So ayah saya 1 tahun yang lepas lah. Itu saja guys. Sambil-sambil teman-teman tengok saya makan ni, saya story lah sedikit kan background saya macam mana, family saya macam tu lah. Nanti kita akan jumpa lagi di next video. Okay, bye. Okay guys, so untuk yang dah menonton video saya sampailah hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak ke you all. Tanpa support korang, saya tak akan sampai pun sekarang, dan subscriber saya ada sampai 500 lebih. So saya minta jasa baik korang boleh share video saya ni, share lah untuk kawan-kawan apa semua, supaya saya boleh naikkan lagi saya punya follower, subscriber. Okay guys, kita jumpa lagi di next video. Jaga diri baik-baik. Thank you for watching. Apa lagi, itu je lah.
Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye. Kalau ada salah silap saya minta maaf. Bye korang.